Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Takbiran Awam Negara Intan, diiringi Dif-Dif Kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin sekalian, seterusnya nyanyian lagu Negaraku dan lagu DPA.
negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih di atas bacaan lafaz ikrar rukun negara sebentar tadi yang diketuai oleh Kadet Muhammad Mustafa Muhammad Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan, yang berusaha Encik Rusli bin Harun, Timbalan Pengarah Kanan Pembangunan Kompetensi Intan, yang berusaha Dr. Wan Baharudin bin Wan Mahmud, Timbalan Pengarah Penilaian Program dan Potensi Intan, Barisan Majlis Pengurusan Tertinggi Intan, Pegawai-pegawai Unit Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam, Barisan Majlis Eksekutif DPA, Kohort DPA 2025-2026 yang diketuai oleh Kadet Abdul Rashid bin Badri selaku Ketua Eksekutif serta para Kadet PTD Program Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam 2025-2026 yang dikasihi sekalian. Bersatu teguh membawa maruah, berkhidmat jujur, menabur jasa. Di bawah panji Intan Megah, lahirlah pemimpin negara perkasa. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pancatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bersama berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini dalam suasana yang penuh semangat, harmoni dan kebersamaan sempena amanat Pengarah Intan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof. Hadirin yang dimuliakan, tangis munajat Adam dan Hawa, rindu bertaut mengusir indah. Tangan diangkat setenang jiwa, doa disebut setulus ibadah. Seterusnya, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon doa agar mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Kadet Haidar Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu atas limpahan rahmat dan kurnia-Mu yang tidak terhitung. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kami berhimpun di dalam program Majlis Amanat Pengarah Intan untuk menimba ilmu, berkongsi amanat dan memperkukuhkan ukhuwah. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majlis yang mendapat rahmat-Mu.
Limpahkanlah keberkatan ke atas setiap usaha kami dan akhirilah majlis ini nanti dengan kebaikan dan keridaan-Mu. Ya Allah, Ya Latif, Ya Akramal Akramin. Bukakanlah hati kami, terangilah fikiran kami dan permudahkanlah segala urusan kami. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi memuliakan majlis kita pada petang yang penuh keberkatan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Kadet Muhammad Al-Amin bin Tamam untuk memperdengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Kadet Muhammad Al-Amin bin Tamam atas alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, indah lagi menyentuh kalbu. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin sekalian, sepanjang lebih seminggu bergelar Kadet DPA, pelbagai aktiviti, latihan dan pengalaman telah dilalui bersama, penuh cabaran, tawa dan semangat yang luar biasa. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang merakamkan detik-detik sepanjang menjadi latihan Kadet DPA. Ayo sama-sama kita saksikan. We wake up by the sunrise, and you're staring back at me. I hold on to the moment as we cast it out to sea. And the lights come on, reflecting off your skin. So burning stars are all we are, ignited from within. It's your heart and soul, it's your flesh and bones. Don't you let it go. You're the storm I find, bursting through my sky, taking all control. It's your heart and soul. It's your heart and soul. If you're lost, now we'll pull you from the places that you've seen.
Fly away from the darkness to a paradise we dreamed. And the lights still shine, the lights still shine, reflecting off our skin. So burning stars are all we are, igniting from within. It's your heart and soul, it's your flesh and bones. Don't you let it go. You're the storm I find, bursting through my sky, taking all control. It's your heart and soul. It's your heart and soul. We'll be shining, we'll be shining, we'll be shining tonight. We'll be shining, we'll be shining, we'll be shining tonight. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, acara majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput Kadet Abdul Rashid bin Badri selaku Ketua Eksekutif DPA tahun 2025-2026 untuk menyampaikan ucapan wakil kadet. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Dr. Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Yang berusaha Encik Rosli bin Harun, Timbalan Pengarah Kanan Pembangunan Kompetensi. Yang berusaha Dr. Wan Baharudin bin Wan Mahmud, Timbalan Pengarah Penilaian Program dan Potensi. Yang berusaha Encik Khairil Azwan bin Abu Mansur, Ketua Unit Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam UDPA, Barisan Kanan Institut Tadbiran Awam Negara, Barisan Kanan Unit Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam UDPA, tuan-tuan dan puan-puan serta rakan seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berhimpun di auditorium ini, Institut Tadbiran Awam Negara, dalam suasana penuh makna, berpeluang bertemu secara langsung dengan barisan pengurusan tertinggi Intan. Untuk pengetahuan yang berbahagia Datuk, sejak 2 hari yang lalu, sesi pengundian Majlis Eksekutif DPA Penggal 1 bagi tahun 2025-2026 telah berlangsung dengan lancar, telus, penuh profesionalisme. Melalui proses tersebut, saya telah diberi kepercayaan oleh rakan-rakan kadet untuk memikul tanggungjawab sebagai Ketua Eksekutif. Amanah ini saya terima dengan penuh rasa rendah diri dan tekad untuk berkhidmat sehabis baik. Di samping ini, bagi pihak semua kadet pegawai tadbir dan diplomatik tahun 25-26, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof dalam meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Datuk, izinkan saya mengimbau semula momen-momen hari pertama kami melangkah ke Intan. Saat perasaan teruja dan gemetar bersilih ganti dalam ketidaktahuan terhadap cabaran yang bakal menanti di hadapan, namun di sebalik keresahan itu terselit harapan yang besar.
Harapan yang kami bawa bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, ibu bapa dan insan-insan yang percaya pada langkah kami ini. Setelah melalui 10 hari latihan minggu orientasi ini, Intan, kami semakin memahami erti sebenar perkhidmatan awam, iaitu untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Kita perlu cerdas dalam pemikiran, tangkas menyesuaikan diri serta tabah menghadapi cabaran sambil menampilkan sasiah yang terpuji dan akhlak yang baik. Kami yakin latihan komprehensif yang dirangka oleh pihak Intan, terutamanya UDPA, akan melahirkan barisan pegawai takbir dan diplomatik yang unggul, berintegriti dan profesional, seiring dengan aspirasi Malaysia Madani dan hala tuju perkhidmatan awam negara. Akhir kata, saya lagi sekali merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof atas kehadiran dan amanat yang bakal disampaikan sebentar lagi. Saya percaya setiap butir bicara yang terlafaz hari ini akan menjadi pedoman buat kita semua, bukan hanya sepanjang 10 bulan di Intan, tapi juga saat kita melangkah ke alam tugas kelak. Saya dan rakan seperjuangan memegang misi untuk menamatkan program DPA dengan cemerlang sebagai langkah menuju pelantikan rasmi sebagai pegawai takbir dan diplomatik yang berwibawa. Iltizam ini bukan sekadar di bibir, tetapi tekad yang terpahat di dalam hati. Dengan itu, saya mengakhiri ucapan saya dengan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Kadet Abdul Rashid bin Badri selaku wakil kepada seluruh kadet DPA di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita menjemput tetamu istimewa kita untuk menyampaikan amanatnya, izinkan saya terlebih dahulu berkongsi serba sedikit latar belakang insan hebat yang menjadi terajuk utama Institut Takbiran Awam Negara. Beliau merupakan seorang tokoh pentadbiran awam yang berpengalaman luas, dikenali sebagai pemimpin yang berwawasan, berintegriti tinggi dan sentiasa menjadikan kecemerlangan perkhidmatan awam sebagai keutamaan. Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof memulakan perkhidmatan beliau dalam perkhidmatan awam pada tahun 1996 sebagai penolong pengarah di Kementerian Pengangkutan Malaysia. Sejak itu, beliau telah menabur bakti di pelbagai kementerian dan agensi termasuk Jabatan Pengangkutan Jalan, Mampu dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Antara jawatan penting yang pernah disandang ialah Timbalan Ketua Setiausaha Polisi dan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan di Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sebelum dilantik sebagai pengarah Intan pada 1 Disember 2023. Maka dengan penuh takzim dan hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, pengarah Institut Takbiran Awam Negara, untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, bagus ada bakat sebagai MC nanti. Yang berusaha Encik Rusli bin Harun, Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah Kanan, Penilaian Program dan Potensi Intan. Yang berusaha Dr. Wan Baharudin Bewa Mahmud, Timbalan Pengarah Penilaian Program dan Potensi. Ketua-ketua pusat bersama kita pada petang ini, boleh dikatakan sebahagian besar ataupun semua ada ketua pusat, ketua program dan juga daripada, saya perasan tadi daripada wilayah pun ada. Daripada wilayah ada fellow-fellow penyelidikan Intan, pengarah-pengarah kampus wilayah Intan, serta tuan-tuan dan puan-puan
kadet-kadet program diploma pasca siswazah pengurusan awal intan bagi tahun 2025-2026 yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga dapat kita bersama-sama di auditorium Intan ini untuk sesi amanat pengarah Intan kepada kadet-kadet DPA bagi sesi 2025 dan 2026. Saya juga ingin merakamkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang dapat diterima sebagai kadet PTD. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke Intan. Tapi sebelum daripada itu juga, saya mohon maaf jika suara saya ni dia tak berapa nak elok sangat. Tekaknya, saya mengharapkan saya dapat menghabiskan sesi ini sebaik mungkin. InsyaAllah. Saya lupa tadi nak address kepada Ketua Eksekutif Majlis Eksekutif DPA, Kadet Abdul Rashid bin Badri, bagi tepukan kepada Rashid. Dan saya rasa sebelum saya teruskan sesi amanat saya pada petang ini, ada baiknya saya nak memperkenalkan pengurusan-pengurusan kanan Intan yang dapat hadir pada petang ini. Mana tahu selepas pada ini duduk tersempak ataupun dalam sesi-sesi kelas tu bahawasanya kenalah inilah di antara pengurusan kanan Intan. Bersama kita pada petang ini yang berusaha Cik Rosli selaku Timbalan Pengarah Kanan, dan seterusnya yang berusaha Dr. Wan Baharudin selaku Timbalan Pengarah, seterusnya yang berusaha Dr. Jasmine. Ada tak? Ada Dr. Jasmine. Dr. Jasmine merupakan Ketua Pusat Penyelidikan dan Konsultasi. Seterusnya Encik Abkari, Ketua Pusat Pembangunan Kejurulatihan dan Pengajian Lanjutan. Kita ada juga Encik Abdul Razak, selaku Ketua Pusat Pengajian Pengurusan dan Kepimpinan. Seterusnya bersama kita yang berusaha Dr. Sahara, Ketua Pusat Pengajian Komunikasi dan Bahasa. Saya percaya tuan-tuan dan puan selalu jumpa beliau di Intan Jalan Ilmu. Puan Lilian, iaitu Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat dan Pembangunan Teknologi atau lebih dikenali sebagai IMATEX. Seterusnya yang berusaha Dr. Norhana ada. Okey. Itu Ketua Pusat Pengajian Dasar Awam, Pengurusan Projek dan Governance. Kita ada Fellow Puan Siti Iswalah, Fellow Penyelidik Kanan. Dr. Afriza tak ada. Cik Sulaiman. Ada. Okey, pendaftar tadi ada Cik Sulaiman. Yang berusaha Dr. Rina ada tadi. Dr. Rina. Iaitu Ketua Program Penilaian Kepimpinan Strategik. Sudah pasti Cik Khairil, orang dah kenal dah. Cik Khairil Azwan kalau tak kenal. Ketua Unit UDPA. Bersama kita juga datang daripada utara Cik Rosmin. Cik Rosmin. Pengarah Intan Wilayah Intura, kita kampus wilayah utara atau lebih dikenali sebagai Intura. Cik Dik tak ada. Izzah Lamiah. Puan Izzah Lamiah. Pengarah Intan Wilayah, Kampus Wilayah Selatan ataupun IKWAS. Siapa lagi saya tak sebut? Cik Kamarul. Cik Kamarul Hafizan. Ketua Unit Komunikasi Korporat dan Antarabangsa
Dan bersama kita juga Yang Berhormat Dr. Ahmad Zafwan. Itu Ketua unit latihan pasca perkhidmatan. Bersama kita sebenarnya ada beberapa pegawai kanan. InsyaAllah sepanjang 10 bulan, tuan-tuan dan puan-puan akan berada di Intan, akan kenal lebih lanjut mereka yang penting di sebalik pengajaran untuk DPA itu nanti. Sebagaimana yang saya nyatakan awal tadi, pertama saya ingin merakamkan tahniah dan selamat datang ke Intan. Tuan-tuan dan puan-puan merupakan insan yang terpilih, yang terhebat di kalangan yang hebat. Bukan sekadar saya nak menyedakkan hati tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini saya nyatakan berdasarkan data, berdasarkan fakta. Untuk makluman semua, yang memohon untuk PTD ini seramai 101,000 orang. To be exact, 101 ada tu. 508 orang yang memohon untuk PTD. Jumlah yang layak, yang mohon tadi, yang layak tadi 78,887. Maksudnya 77% daripada yang mohon. Dan selepas ujian psikometrik yang selesai menjawabnya yang okeynya, 48,198 orang. Maksudnya 61,000 lah. 61% daripada yang itu. Dan daripada 48,000 orang itu, yang lulus dan dipanggil untuk PAC dan UKJK seramai 6,424 orang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun yang ada di Dewan ini hanya 156 orang yang dipersetujui oleh pengurusan tertinggi, oleh SPA, intake batch tuan-tuan dan puan-puan ini adalah seramai 165 orang. Ini bermakna yang saya nyatakan tadi sebagai tuan-puan merupakan yang terhebat di kalangan yang hebat tadi. 165 orang kalau saya ambil maksimum itu, 0.16% daripada yang memohon. Hebat tak? Maksudnya benarlah, bukan hebat saja nak menyedakkan hati, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya insan yang terpilih di kalangan yang sampai 100,000 orang lebih. Dan sudah pasti, apabila tuan-tuan dan puan-puan melangkah ke Intan ini, yang akan ditempuh selama 10 bulan, ini merupakan langkah awal untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melangkah seterusnya ke dalam perkhidmatan awam. Tidaklah bermakna 165 orang ini, tapi saya doakan semuanya akan sampai ke garisan penamat dengan jayanya. InsyaAllah kita doakan sama-sama agar tuan-tuan dan puan-puan akan melepasi semua cabaran-cabaran yang akan dihadapi nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila membicarakan berkenaan dengan perkhidmatan takbir dan diplomatik, untuk PTD ini, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sebelum memohon, sudah pasti, dah kenal pasti apa itu PTD. Ke ada yang tak tahu apa itu PTD? Sebelum memohon. Dan sudah pasti apabila memohon dan sampai ke tahap untuk ditemuduga, di interview itu, sudah pasti banyak persoalan, banyak perkara-perkara yang dilalui berkenaan dengan PTD itu sendiri. Jadi, setiap pegawai PTD yang memasuki perkhidmatan akan diterima nanti insyaAllah tuan-tuan dan puan, mesti melalui Intan. Adalah sikit yang ada yang kaedah pengambilannya hari itu, ada yang tidak melalui Intan tu ada, yang tidak tempuh Intan. That's why saya selalu sebutkan semua pegawai takbir dan diplomatik dilahirkan dan dibidankan oleh Intan.
intan yang lahirkan tuan-tuan dan puan. Maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan, program DPA ini sebenarnya telah lama. Since 1977 lagi, 1977 lagi. Dah lama, dah belum lahir lagi ni. Sebahagian besarnya belum lahir lagi. Tahun 1977 diwujudkan program DPA yang mana namanya berubah, banyak kali berubah, dan tempoh yang dilalui untuk melalui diploma pasca, dulu dipanggil diploma pengurusan awam, diploma pengurusan awam, diploma pasca ziwazah, masih lagi nama DPA. Dia punya tempohnya berubah-ubah. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada 10 bulan, ada 12 bulan, ada 2 tahun. Saya di antara yang kena 2 tahun. Kali pertama dan terakhir DPA buat 2 tahun. Agak-agak tak ada dah lepas kena 2 tahun. Okey, dan proses yang dilalui itu sudah pasti ada perbezaannya. Apa yang telah dilalui itu sudah pasti tujuannya, objektifnya dan falsafah di sebalik apa yang dilaksanakan itu ada. Maksudnya ada perbezaannya. Tetapi akhirnya semuanya itu adalah untuk memastikan kita dapat melahirkan pegawai tadbir dan diplomatik. Bukan sekadar kita bercakap dari sudut kecakapan, kemahiran masing-masing, tetapi juga dilengkapkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang baik, sahsiah yang baik. Tak ada gunanya kita lahirkan seorang pegawai awam yang bijak, hebat. Yang di kalangan tuan-tuan perempuan pun saya difahamkan ada yang ada PhD dah pun. Baru masuk pun dah ada yang PhD, ada 3 orang. Kalau tak silap saya. Lebih daripada 20 orang yang ada masa. Bukan sahaja kita nak hebat tuan-tuan perempuan dalam bentuk akademik ataupun hebat dalam membuat keputusan. Strategic thinkingnya baik. Dia punya analyticalnya baik dan sebagainya. Tetapi kita nak juga memastikan tuan-tuan dan perempuan akan melalui untuk tempoh 10 bulan ini, tuan-tuan dan perempuan di akhirnya bukan sekadar yang saya kata yang cekap tadi, tetapi juga dilengkapkan dengan sahsiahnya yang baik. Dan untuk makluman juga, mulai tahun 2015, DPA ini kita telah angkatkan ke satu tahap yang lebih tinggi dengan kita memastikan ada akreditasi daripada lembaga kelayakan, dipanggil apa ni? MQA, Lembaga Agensi Kelayakan Malaysia, memberi pengiktirafan kepada DPA ini, Diploma Pasca Ziwazah. Maksudnya, nilai untuk DPA itu bukan sekadar sebagai satu syarat untuk tuan-tuan perempuan dilantik kepada sebagai penjawat awam, tetapi juga nilai ataupun kualiti DPA itu sebenarnya diiktiraf. Bukan sekadar tuan-tuan dan perempuan rasa macam pergi duk main apa tadi tu dalam air dan sebagainya. Kata itu saja ke yang. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, cuba selami, cuba fahami dalam tempoh sebulan ini, saya nak dengan minda tuan-tuan dan perempuan yang lebih terbuka, dengan daya ketahanan yang lebih tinggi, mengikuti program yang selama 10 bulan ini dan memahami falsafah dan objektif di sebalik setiap program dilaksanakan. Bukan sekadar semata-mata program untuk 10 bulan ini direka sekadar syok-syok ataupun sahaja nak menaik tuan-tuan perempuan, tak ada. Ada sebab, ada tujuan dan sebagainya. Untuk pembangunan setiap modul yang kita buat sebenarnya melalui proses yang begitu ketat sekali. Jadi, cuba fahami kadang-kadang
Ini sebenarnya saya nak cerita, sama juga apabila soalan semasa di interview. Tuan-tuan dan puan akan berjumpa dengan pelbagai panel yang interview, semasa interview. Kadang-kadang soalan yang diutarakan itu, calon-calon ni kata apalah panel tu tanya. Pasal benda yang terlalu simple ataupun terlalu, dia mengharapkan soalan-soalan yang diberikan itu benar-benar menguji mindanya. Tapi sometimes, tuan-tuan dan puan, soalan yang diajukan itu, dia walaupun nampaknya remeh, nampaknya mudah, tetapi ada sesuatu yang di sebaliknya untuk kita ukur, untuk kita nilai. Kerana itulah apabila tuan-tuan dan puan telah melalui, menjawab soalan-soalan semasa proses temuduga dulu, itulah maksudnya tuan-tuan dan puan telah melepasi syarat-syarat ataupun perkara-perkara dan nilai-nilai serta atribut yang ada pada tuan-tuan dan puan yang kena dengan nilai ataupun atribut yang diperlukan dalam skim PTD. Tuan-tuan dan puan, pada kali ini kita ada seramai 159 orang. 100 di mana? Maksud saya uji. Tuan-tuan dan puan tak tidur lah. Okey, 156 orang. Yang mana pada kali ini sebenarnya ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun berada di dalam perkhidmatan sebelum ini. Kalau tak salah saya lebih daripada 27 orang. 26, 27 orang. Betul Berapa? 37 orang. Oh ramai, lagi ramai. 37 orang. Okey. Maksudnya sesuai betul lah. Tuan-tuan dan puan dah pilih apa ni dia panggil CEO. CEO apa dia panggil? Ketua Pegawai Eksekutif. Ketua Eksekutif. Dia tahu siapa dari sudut demografi tuan-tuan dan puan. 37 orang. Ada di kalangannya pegawai agama pun ada, polis ada, immigration ada, custom ada, accountant ada, apa lagi, sukan ada. Jadi saya mengharapkan dengan keunikan kelebihan yang ada itu akan dapat menghasilkan satu kombinasi yang lebih baik bagi kohort kita pada kali ini. Dan di kalangan tuan-tuan dan puan pun saya tengok ramai yang masih bujang, 66%. Dan kalau berdasarkan sejarah-sejarah yang lalu, ramai juga yang akan bertemu jodoh sepanjang tempoh DPA ini. Mungkin saya nak menyentuhkan sedikit. Saya cuba juga tekak ni sakit, saya cuba sikit. Saya nak sentuh sikit bahawasanya penekanan yang saya nyatakan tadi, saya ada membuat sedikit analisis. Beberapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, untuk kohort kadet PTD yang memasuki, yang melalui proses DPA ini. Daripada penelitian ataupun simple analisis yang saya laksanakan itu, saya dapati bahawasanya kohort-kohort yang sebelum ini, bukan kohort yang lepas, kohort yang 4 yang sebelum ini, dari sudut kecemerlangannya, walaupun kita kata bukan semata-mata untuk kecemerlangan akademik, sebab tuan-tuan dan puan dah hebat dah. Saya nak bercakap dari sudut HR ke, dari sudut pasal pengurusan yang tertentu, tuan-tuan dan puan ini mempunyai latar belakang yang hebat-hebat. That's why sampai yang ada PhD dan sebagainya. Tapi yang saya nak bawa bahawasanya, berdasarkan pendekatan yang kita laksanakan, saya nak bercakap dari sudut pendekatan, approach yang kita laksanakan. Yang sebelum ini berdasarkan analisis yang kita buat, sebahagian daripada kadet-kadet ramai juga yang tak lepas. Saya nak katakan bahawasanya, ni ada ni, analisis. Maksudnya saya bercakap berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan nak goreng-gorengan. Okey. Ini 5 tahun. Data yang kita tunjukkan, kalau tuan-tuan dan puan tengok, tahun 2019 ada yang gagal. Seorang, 2 orang dan sebagainya. Satu saya nak bawa, ada yang gagal.
Ada yang gagal. Cuma yang lepas itu, yang tarik diri itu, dia bukan gagal. Ni tak. Dia saat akhir ada isu yang tak dapat dielakkan. Lulus. Hanya mencapai tahap yang lulus sahaja. Contohnya 2022, 25 orang sahaja yang lulus. Yang kita naknya adalah kepujian dan cemerlang. Tetapi pada tahun lepas, dia punya kohort, rakan tuan-tuan perempuan yang lepas, 100, dia daripada 120 orang, akhirnya 119, semuanya adalah mencapai tahap cemerlang dan kepujian. Jadi, pada kali ini, saya nak kohort ini, kalau boleh semua duduk di dalam kelompok yang cemerlang. Semua kelompok yang cemerlang. Dan saya amat mengharapkan janganlah ada yang tarik diri. Ada yang tarik diri. Saya amat-amat mengharapkan perkara itu tidak berlaku. Sekiranya ada apa perkara yang perlu diperbincangkan, boleh bincang dengan pegawai-pegawai kita. Kerana itulah yang saya nak bawa, yang saya kata saya nak bawa ke sini. Pendekatan kita mulai membuat perubahan, pendekatan bersama dengan kadet. Kalau sebelum ini ramai tuan-tuan dan puan boleh tanya rakan-rakan di sahabat-sahabat saya yang di depan ini, yang senior ini, yang saya nak bawa pendekatan senior dan junior. Kita adalah rakan. Kita nak ubah dari sudut pendekatan yang lebih regimented kepada pendekatan yang lebih yang keserakanan itu. Nasib baik kami dan sahabat-sahabat saya yang di hadapan ini masuk awal sikit. Jadi seniorlah sikit daripada tuan-tuan dan puan. Dengan seniority itu, bukanlah berbangga dengan seniority itu. Maybe because of kami dah lalu dulu sedikit sebanyak. Jadi sedikit sebanyak pengalaman yang ada itu. Dengan pengalaman ada itulah, insya-Allah kami kita cuba guide, kita cuba bimbing tuan-tuan dan puan selaku rakan-rakan sejawat yang cumanya datang kemudian jadi junior sikitlah. Jadi insya-Allah pendekatan itu yang kita telah mulakan yang grup yang tadi. Jadi kita melihat bahawasanya dengan pendekatan yang seumpama itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang isu, bincang dengan kami. Sebagai abang, sebagai pihak yang lebih senior sedikit, minta pandangan, minta guide sesuatu perkara yang berlaku. Janganlah terlalu cepat melatah. Kalau sebelum ni, isu tersilap, bukan tersilap apa, air panas sikit tu hadu pada KSN. Kita kadang-kadang dari sudut, nak melihat bahawasanya kita nak lahirkan pegawai BTD yang mempunyai kematangan dan kewarasannya juga. Ada isu, ada perkara yang kita boleh bincang, kita bincang sama-sama bagaimana untuk penyelesaian. Yes, of course kita akui, pegawai-pegawai intan bukannya perfect. Kita tidak sempurna, tapi kita cuba buat sesempurna mungkin, sebaik mungkin untuk memastikan adik-adik ini, tuan-tuan dan puan-puan ini akan dapat melalui prosesnya yang terbaik dan akhirnya kualiti yang kita lahirkan, yang kita namakan sebagai untuk industri ready. Tuan-tuan dan puan melangkah keluar 10 bulan selepas ini daripada intan, masuk je ke jabatan dunia sebenar tuan-tuan dan puan dalam konteks untuk bekerja. Tidak perlu lagi disuruh. Mula-mula masuk tu, tak perlu dah. Kalau nak buat minit macam ini. Tuan-tuan dan puan dah tahu dah. That's why, pendekatan yang kata keserakanan itu, kita embedkan juga bagi penekanan dalam aspek practicality itu. Practical itu kita tekankan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi, melangkahnya keluarnya nanti, Dewan, kalau KSU atau ketua jabatan ataupun supervisor kepada tuan-tuan dan puan nanti bagi je tugasan, boleh buat. Jadi apa yang kita nak dengar, pihak intan sudah pasti nak dengar ni, rakan-rakan semua nak dengar. Masuk je ke jabatan, ke kementerian atau agensi nanti, dia kata kohort yang dihasilkan ini terbaik. Tak perlu dah satu-satu nak tunjuk ajar. Dah faham, dah tahu.
yang kata industri ready. Dah ready dah. Masuk je boleh buat kerja tu. Dewan Dapur Diri dah boleh buat kerja. Nak suruh buat cabinet paper ke, nak suruh buat berkaitan dengan keuangan ke, pengurusan majlisnya ke. Bukan saya saja kalau atur majlis tuan-tuan dan puan. Ramai bakat tadi, adanya bersilat, ada yang boleh mengaji Quran dan sebagainya. Ada yang bagus dalam MC dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai yang sememangnya perlu ada kepada setiap pegawai. So, berbalik kepada yang tadilah, saya nak sangat-sangat tuan-tuan dan puan, kalau sebarang ada isu, ada masalah, bincang ataupun konsultlah abang-abang ataupun kakak-kakak yang senior ini. InsyaAllah kita akan cuba bantu sebaik mungkin. Kalau pegawai-pegawai di UDPA ini sudah pasti boleh 24 jam ke? Tak tahu tanya Cik Khairi, takut lebih pada pukul 7 malam, takut bukan dia marah, takut isteri dia yang marah. Pula duduk mesej dia kan. Tapi insyaAllah kita akan cuba yang terbuka yang sebaik mungkin. Tapi dalam masa sama, tuan-tuan dan puan, kena pastikan juga setiap perkara yang saya kata dari sudut yang kematangan pula, setiap perkara ataupun isu yang kata kita nak bincang, jangan yang kata yang cepat mudah melata. Ini silap sikit. Mula-mula sekali dia melapor ni kepada siapa? Kepada sosmed dulu. Pergi ke Facebook, pergi ke ni, terus dah type dah. Apalah pengarah Intan ni, bla bla bla. Cakap tak henti-henti lagi kan. Dah, dia dah masuk dah. Dia jadi terlalu mudah. Ataupun terus masukkan dalam WhatsApp status. Menyampahlah. Dia benda-benda yang seumpama itu, tuan-tuan dan puan, pamerkan sikap, sifat tuan-tuan dan puan seprofesional mungkin. Sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan, skim PTD macam yang saya kata tadi, apabila kita tahu bahawasanya yang Premier Service, walaupun Puan Lilian dia bukan PTD, dia skim F, tapi tingkah laku dia sama juga dengan PTD sebenarnya. Puan Lilian. Apabila kita meletakkan PTD sebagai Premier Service, pamerkan sifat itu. Bukan sekadar kita berbangga, kita sebut, kita bagus, kita hebat. Tetapi perkara itu diperakui. Diakui bukan hanya oleh bos kita, oleh ketua kita, tetapi peers kita dan juga subordinate kita. Jangan kita rasa kita syok, kita dah hebat dah. Kita 0.1% tadi, 0.1% daripada orang 101,000, kita di antara yang terhebat, maka hebatlah kita. Bukan. Perkara itu bukan. Walaupun yang kita kata tuan-tuan hebat itu, tapi hendaklah dipamerkan dengan result yang betul. Dengan penghasilan tuan-tuan dan puan nanti di agensi, di jabatan masing-masing nanti. Saya rasa tekaknya semakin sakit. Okey. Saya rasa insya-Allah saya bagi assurance, bagi jaminan selepas daripada ini banyak lagi sesi tuan-tuan dan puan. Di antara perkara yang saya nak tekankan sikit, saya nak betul. Sudah pasti tuan-tuan dan puan, kami yang kata senior tuan-tuan dan puan junior, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya mempunyai kelebihan yang tertentu. Khususnya dalam aspek berkaitan dengan pasal pendigitalan yang sekarang ini, kalau kita duduk cakap. Kalau kami dulu untuk buat minit ni lambat, dah tetapkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, baru keluarkan minit mesyuarat. Sekarang ni, dengan kemahiran yang ada, menggunakan yang generative AI, tuan-tuan dan puan boleh immediate. Habis je mesyuarat, dah keluar dah minit mesyuarat. Perkara-perkara yang seumpama itu, yang mana-mana yang dah lama pun, kita tekankan. Di Intan saya tekankan juga, yang senior-senior kita ini juga, supaya kita kena embracekan juga, kena dilengkapkan, kena di-equipkan juga dengan kemahiran itu. Kena ada. Jadi bagaimana untuk prompt yang tepat, sebab hasilnya melalui kita prompt yang betul, baru hasilnya yang betul. Perkara-perkara itu juga saya mohon kepada UDPA bagi penekanan di dalam konteks untuk kita mendepani cabaran-cabaran berkaitan dengan pendigitalian ini. You tak boleh nak avoid benda itu. Benda itu akan datang. Kita tak boleh nak lari. Jadi apabila kita nak berhadapan dengan situasi itu, kena lengkapkan kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan.
Okey, ni dah ada dah berkenaan dengan data-data berkenaan dengan keperluan yang perkara berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan juga akan ditekankan tadi pun CEO, ketua eksekutif tadi dah nyatakan berkenaan dengan kepentingan untuk memahami berkenaan dengan dasar-dasar semasa kerajaan berkaitan dengan konsep Malaysia Madani, berkaitan dengan ARPA. Saya tak nak detailkan apa itu ARPA, nanti cari ARPA, dan juga berkenaan dengan hemat. Perkara ini kita akan dedahkan dan sudah pasti tuan-tuan dan puan perlu menghayatinya, memahaminya. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang paling kecil. Yang mana yang strategi, yang mana yang operasionalnya. Kena faham di mana linknya. Tuan-tuan dan puan. Okey, saya rasa saya tak akan detailkan yang perkara ini. Saya nak tutup. Minta izin boleh Tekak yang tidak mengizinkan saya sebenarnya. Tapi insya-Allah saya bagi jaminan selepas pada ni sesi-sesi yang lain insya-Allah panjang lagi 10 bulan nanti. Tuan-tuan dan puan pun nanti selepas insya-Allah kalau bangunan asrama ni siap awal tahun hadapan ataupun akhir bulan 12 nanti akan berpindah ke Kiara nanti. Insya-Allah. Ataupun suka dekat AJE. AJE okey. Okey. Kalau macam tu kita buat keputusan kita kekal di sanalah. Okey. Sebagai penutup, saya nak berkongsikan, saya nak titipkan baik-baik kata ini. Saya rangkumkan semua apa yang saya cakapkan ni dalam sajak ini. Adikku, mari kemari ku beritahu padamu tentang makna sebuah perjalanan. Tahukah kau adikku, perjalanan ialah pelajaran. Kau akan mendapat ia dalam hidupmu. Jika kau salah, kau akan belajar erti kesungguhan. Jika kau jatuh, kau akan belajar makna kewaspadaan. Jika kau kalah, kau akan belajar hakikat batas diri. Adikku, tidak perlu kau takut melangkah. Jangan kau takut salah. Usah peduli lenguh kakimu. Usah risau kotor bajumu. Kerana angin akan mengajarkanmu bagaimana menghaluskan hati yang garang. Kerana siang akan mengajarkanmu apa sesungguhnya erti kehidupan. Dengan itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan dan puan kepada UDPA yang dapat aturkan sesi kita pada petang ini. Dan insya-Allah sebagaimana yang saya nyatakan, pihak Intan mengalu-alukan, merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang dapat melangkah masuk untuk mengikuti program DPA selama 10 bulan ini. Insya-Allah kita akan teruskan bina bersama legasi berkaitan dengan kehebatan PTD, skim PTD itu sendiri. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita pastikan kehebatan itu akan terus berkekalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas amanat sebentar tadi. Dimohon yang berbahagia Datuk untuk kekal berdiri di atas pentas bagi acara seterusnya. Untuk itu, majlis sekali lagi menjemput Kadet Abdul Rashid bin Badri naik ke pentas untuk ke acara penyampaian cenderamata kepada yang berbahagia Datuk. Dipersilakan. Sebagai tanda penghargaan tulus ikhlas daripada warga Kadet DPA kepada yang berbahagia Datuk, majlis petang yang berbahagia ini menampilkan sebuah lukisan istimewa. Dilukis dengan penuh minat dan kasih oleh salah seorang kadet
kita sendiri iaitu Kadet Khairul Nisa binti Daud. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Intan, kerana sudi menerima cenderamata serta menyampaikan amanat yang begitu bermakna sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, bagi merakam detik bermakna pada petang yang penuh bererti ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof beserta barisan tetamu kehormat dan para kadet DPA untuk ke sesi bergambar kenang-kenangan di perkarangan pintu masuk auditorium. Mohon semua kadet memberikan kerjasama dan berada dalam susunan yang teratur. Untuk makluman juga, setelah selesai sesi bergambar, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof serta para tetamu jemputan untuk menikmati juadah minum petang yang telah disediakan. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah akhirnya majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini. Sekalung penghargaan diucapkan sekali lagi kepada Yang Berbahagia Datuk serta semua yang hadir menjayakan majlis ini. Dengan itu, majlis diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam hormat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.